Salam Malaysia Madani dan salam paduka sentiasa di hadapan yang berusaha barisan pentadbir, barisan guru kanan, barisan guru-guru SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 dan juga semua anak-anak warga Paduka yang cikgu kasihi sekalian. Hari ini kita sambung lagi penyampaian hadiah bagi kejohanan olahraga tahunan kali ke-44 bagi tahun 2025. Bersedia tak? Bersedia tak? Sedia ya? Okey. So, jika anda juara, naib juara dan juga pemenang tempat ketiga sprint bagi acara anda, bila cikgu sebut saja, sila tampil ke pentas dengan segera. Boleh? Boleh. Okey. Kita akan teruskan penyampaian hadiah bagi acara lontar peluru perempuan A, lontar peluru kategori perempuan A. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Syuhaib bin Abu untuk menyampaikan medal kepada pemenang. Di tempat ketiga pada acara lontar peluru perempuan A dipersilakan dari Rumah Zamrud, Syabini Sahira Rosli. Dipersilakan wakil Rumah Zamrud kan? Di tempat kedua dari Rumah Hilang dipersilakan Nur Ali Izzati. Dan Johan jatuh kepada Nur Anwar Zarifah Muhammad Zulkifli dalam Delima Mubarak. Bagi acara lontar peluru kategori perempuan B dari tempat ketiga dipersilakan dari Rumah Zamrud Nur Amni Dania Zupadeli. Rumah Zamrud. Okey. Dari Rumah Nilam, Hu IT. Dan Johan juga dari Rumah Nilam dipersilakan Siti Munira. Bagi acara lontar peluru perempuan C dipersilakan tempat ketiga juga dari Rumah Nilam Lim Shumfen. Tempat kedua Anis Maliha binti Amir Mukminin dari Rumah Mutiara. Dan pemenang Nur Amna Kaisara binti Nur Azwan dari Rumah Zamrud. Bagi acara lompat jauh, pemenang tempat ketiga jatuh kepada Badrisha Amalin dari Rumah Mutiara.
Bagi acara lompat jauh perempuan lelaki C, lompat jauh lelaki C, tempat ketiga dirangkul oleh Muhammad Khalish Imani bin Khairuddin dari Rumah Mutiara. Tempat kedua Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Hafizu dari Rumah Intan. Dan kelima terus membara, tempat pertama Hafiz Hafiz Muhammad Khairul Hafizi. Bagi acara lompat tinggi perempuan A, lompat tinggi perempuan A, dipersilakan pemenang tempat ketiga dari Rumah Delima Zini Saangyet. Tempat kedua dari Rumah Hilaf Nur Aina Syazwani. Dan Johan jatuh kepada Nur Damia Arisha dari Rumah Intan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Syed. Agak-agak siapa juara? Is it gettable? Boleh teka? Okey. Seterusnya majlis mempersilakan Encik Saiful Bahari Muhammad Anwar, penolong kanan Haliwan Murid, untuk Encik Saiful Anwar Muhammad Nawi, Encik Saiful Bahari Muhammad Nawi, maaflah banyak, Encik Saiful Bahari Muhammad Nawi, penolong kanan Haliwan Murid, untuk menyampaikan medal-medal yang seterusnya. Tak prefer lagi lah. Yang gitu lah. Okey, bagi acara 4 kali 100 meter kategori lelaki C, 4 kali 100 meter kategori lelaki C, dipersilakan pemenang-pemenang bagi tempat ketiga dari Rumah Nilam, Syed Hafiz Syed Abdul Hamid, Light T-shirt Go Zifit 1 Jun. Kalau ada main belakang, kalau orang kepo boleh. Seterusnya bagi tempat kedua dipersilakan
Bagi acara 4x100 meter perempuan C, dipersilakan pemenang tempat ketiga dari Rumah Mutiara, Aida Amani, Naili Nurdini, Nur Ifa Hanania dan Nur Aina Syafiqah. Wakil. Tempat kedua disandang oleh Rumah Delima. Dipersilakan Nur Haifa Safa, Nurin Hazmani Darwisha, Nur Atikah dan juga Nur Adira Elisha. Dipersilakan Johan dari Rumah Intan, Bella Enjasi, Lim Supen, Yong Wei dan Sung Sung Hua. Bagi acara 4x100 meter lelaki B, dipersilakan pemenang tempat ketiga Zabrun Mekar, juara berlinar, dipersilakan Muhammad Adib Aiman, Muhammad Hasbiallah, Muhammad Syahir Hamshari dan juga Nazim Muiz. Tempat kedua disandang oleh Rumah Dilam. Terus mara Lukas Lee Jun Yang, Steve Long Jo Yong Yi, Sitian Au dan Aidil Haikal. Dan pemenang juara jatuh kepada Rumah Delima Mempara. Muhammad Syakir Irfan, Muhammad Hadi Irfan, Muhammad Isma Syawal dan Abdul Muiz Ahmad. Seterusnya bagi acara 4x100 meter perempuan B, 4x100 meter perempuan B, dipersilakan pemenang dari tempat ketiga atlet perkasa Mutiara Berkuasa, dipersilakan Ko Chai Mei, Putri Arina Damia, Ani Farisha dan Gan Siang Yi. Tempat kedua dipersilakan dari Rumah Zamrud, Zamrud Mekar, juara berlinar, dipersilakan Nurul Akilah Azwani, Nurul Esmin Amanda, Nurul Hazwani Syifa dan Nur Arisha Nazwal Muhammad Nazmi. Nampaknya Dilam terus mara sebagai juara. Dipersilakan Kru Aici,
Bagi acara 4x100 meter perempuan A, 4x100 meter perempuan A dipersilakan dari rumah kelima Nur Anwar Zarifah, Raja Arisa Syasha, Turati Ain dan Siti Nur Amina Sawadi. Tempat kedua disandang oleh Rumah Zamrud, dipersilakan Azrul Azrim Syahida, Siti Sarah, Naurah dan juga Nur Syahida Alia. Cepat kacik, cepat. Sekali lagi Nilam terus mara, dipersilakan Johan, Nur Amila Hidayat, Nur Hafiyomi, Iyana Zamri dan Alisha Balkis. Dipersilakan bagi acara 4x100 meter lelaki A, pemenang-pemenang tempat ketiga dari Rumah Zamrud, Muhammad Amir Naim, Muhammad Ikhwan, Wan Danish Hakim dan Muhammad Mufri Afham. Persilakan kelima membara Ahmad Nur Iman, Muhammad Rizki Ramadan, Muhammad Iskandar Muazzam Shah dan Muhammad Arif Ikhwan. Meskipun delima membara, Intan Teguh, Intan tetap berkelapan merangkul juara. Dipersilakan Muhammad Hamzi Hamizan, Muhammad Alif Maduri, Alif Ahmad Khalish Atik dan juga Haziq Aidil. Tahniah belakang. Seterusnya bagi acara 4x100 meter pelajar-pelajar tingkatan 6 dan juga guru praktikal, dijemput pemenang tempat ketiga Wan Muhammad Haziq Safwan, tempat kedua Azan bin Amin. Awak tak setepuk. Dan Johan Muhammad Irfan Hafifin Muhammad Nasuhan.
Bagi acara 4x400 meter perempuan C, dipersilakan pemenang tempat ketiga dari Rumah Nilam, Nur Elisha Kaisara, Nur Adlin Danish Shah, Diana Patricia dan juga Stella Chang Shin Pei. Pastor kakak. Dipersilakan pemenang tempat kedua Nur Najwa Husna, Cik Nur Faradia, Nur Maisara Syakira, Nur Airin Damia dari Rumah Mutiara. Dan Johan jatuh kepada Rumah Zabrun, Nur Afika Roslina, Zarini Izara, Nur Aisyah Arifah dan Nur Alia Maisara. Bagi acara 4x400 meter lelaki C, dipersilakan pemenang tempat ketiga dari Rumah Nilam, Muhammad Syafi Syamsul Haizal, Anaki Amizan, Danish Amshar dan Zikir Taufik. Dari Rumah Intan, pemenang tempat kedua dipersilakan Fias Jahran, Muhammad Darwish, dan Muhammad Arif Ryan dan Haris Harini. Dan Johan jatuh kepada, boleh tak awak sambung depannya? Delima dipersilakan Amirul Fitri, Muhammad Syakir Aidil, Amirul Islam dan Muhammad Khalis Ashraf. Oh, surat makan. Bahaya ni. Oh, bunyi dalam muka dah dia. Nyolah, tidak nyolah. Ah, tu lah. Kita teruskan dengan acara 4x400 perempuan B. 4x400 perempuan B, dipersilakan pemenang tempat ketiga dari Rumah Mutiara, atlet perkasa bicara berkuasa Nur Awatif Syafiqah, Nur Baiyah Umairah, Nur Alia dan Nur Mazlisha Kaisar. Tempat kedua disandang oleh Rumah Delima Mempara, dipersilakan Iman Sofia, Wan Nur Syazlia Aiza, Nur Arisa Sofia dan Nur Amani Syuhada. Pemenang dari Rumah Zamrud, juara kelinap dipersilakan Nur Alia, Nur Afika Sulaika, Tan Wenwen dan Nur Hadi Tihani Ada.
Kita teruskan kepada acara 4x400 meter lelaki B. Dipersilakan pemenang tempat ketiga dari Rumah Nila, Muhammad Adam dan Ryan Darish, Muhammad Taufik Muhammad, Haziq Daniel dan Syakir Haziq. Dipersilakan naik juara dari Rumah Delima Mempara, Muhammad Amin Adoyan, Ahmad Zarfan Damian, Muhammad Ismail Syawal dan Abdul Muiz Anam. Dan juara jatuh kepada Zamrud Mekar, juara pembina. Dipersilakan Muhammad Zakri, Muhammad Abdul Danish, Muhammad Adam Ashraf, Muhammad Akif Ahmad. Dipersilakan wakil rumah untuk mengambil hadiah. Seterusnya bagi acara 4x400 meter kategori perempuan A, tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Zamrud. Dipersilakan Cik Aminul Baizura, Kim Sin dan Koh Yin Fong. Dan naik Johan dipersilakan Rumah Delima Mempara. Dipersilakan Sri Angin, Siti Nurnia Zulaika, Raja Nur Fatia Darina, Nur Alia Zafira binti Zulkifli. Dan Johan bagi acara 4x400 meter kategori perempuan A dimenangi oleh Rumah Nila. Dipersilakan Nur Syazin Kamila binti Kamil, Nur Aina Syazwani, Nur Alisha Bakis, Tengku Seri Cahaya. Seterusnya bagi acara 4x400 meter kategori lelaki A, tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Delima Mempara. Dipersilakan Muhammad Iskandar Muazzam Shah, Ibn Amsyah, Muhammad Syazri Adab dan Muhammad Arif Ikhwan. Naik Johan bagi acara 4x400 meter dimenangi oleh Rumah Nila. Dipersilakan Alif Zohar, Danish Ang, Delia Haziq dan Muhammad Afwan Amir bin Muhammad Azmi. Dan Johan bagi acara 4x400 meter kategori lelaki A dimenangi oleh Rumah Zamrud.
Dipersilakan peserta Wan Ikra, Amir Naim, Win Sing dan Win Sang. Seterusnya bagi acara lompat jauh kategori lelaki A, tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Zamrud, Alfa Dani Darwish, Bence Abdul Sani. Dan lain Johan juga dimenangi oleh Rumah Zamrud iaitu Muhammad Ikhwan bin Hasmadi. Dipersilakan wakil dan Johan bagi acara lompat jauh kategori lelaki A dimenangi oleh Chu Chiang Cheng dari Rumah Intan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Samir Bahri di atas penyampaian medal itu. Kepada semua atlet-atlet yang tersalah medal ataupun belum mendapat medal, boleh mendapatkan sila tunggu di tapak perhimpunan selepas tamat perhimpunan ini nanti untuk kita uruskan bagaimana nanti. Seterusnya, majlis mempersilakan Encik Azmi Benisa, penolong peranan pentadbiran, untuk menyampaikan hadiah-hadiah dan medal yang seterusnya. Kepada penyampaian hadiah bagi hiasan kemah, rumah sukan, mendahului senarai bagi hiasan kemah rumah sukan, tempat kelima, agak-agak rumah mana ya? Tempat kelima dimenangi oleh Rumah Delima Membara. Dipersilakan ketua rumah sukan atau wakil Rumah Delima. Tempat keempat pula dimenangi oleh Rumah Zamrud. Dan tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Sukan Nilam Terus Marah. Dipersilakan guru rumah sukan untuk bersama-sama menerima hadiah. Dan naik Johan bagi hiasan kemah rumah sukan dimenangi oleh Rumah Intan Tengku. Diminta untuk guru Rumah Intan bersama-sama untuk sesi bergambar. Dipersilakan guru-guru Rumah Intan untuk bersama-sama ke atas pentas bagi sesi bergambar. Dan Johan bagi hiasan kemah rumah sukan kejohanan olahraga tahunan
Masukan Mutiara. Dipersilakan guru-guru Masukan Mutiara bersama penasihat Rumah Mutiara untuk sesi bergambar. Seterusnya bagi acara pembarisan memasukkan agak-agak rumah mana ya? Nombor 5. Okey, tempat kelima bagi pembarisan memasukkan dimenangi oleh Rumah Delima. Dipersilakan guru-guru Rumah Delima untuk bersama-sama bagi sesi bergambar. Seterusnya tempat keempat bagi pembarisan memasukkan dimenangi oleh Rumah Intan. Dipersilakan guru-guru memasukkan Intan. Seterusnya tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Zamrul. Dipersilakan guru-guru Rumah Zamrul bersama-sama. Okey, tempat kedua agak-agak rumah mana ya? Antara Mutiara dengan Rumah Nila. Tempat kedua naik johan bagi pembarisan memasukkan. Saya akan umum tempat pertama dahulu. Tempat pertama dimenangi oleh Rumah Mutiara. Dipersilakan tempat kedua Rumah Hilang untuk menerima hadiah. Diminta untuk guru bersama-sama bagi sesi bergambar. Mutiara boleh dua-dua. Bagi. Kita teruskan penyampaian hadiah kepada atlet-atlet yang menunjukkan pencapaian yang cemerlang bagi POT 2025. Dipersilakan bagi kategori olahragawati harapan. Olahragawati harapan dipersilakan Nur Afika Sulaika Rostaiski dari Rumah Zamrul. Olahragawan harapan dipersilakan Cik Wan Ikra Daniel bin Abdullah dari Rumah Intan. Dijemput guru Rumah Intan. Ada.
Dan olahragawan 2025 SMK Dato' Mahmud Paduka Raja 1 dari Rumah Zatrul Muhammad Amin Naim bin Azmi. Kita sudah sampai ke puncak. Sebentar saja lagi saya akan mengumumkan kedudukan rumah sukan. Boleh tengok siapa dapat juara. Di kedudukan kelima dengan jumlah pungutan mata 66, merangkul 4 emas, 9 perak dan 9 gangsa. Dengan moto atlet perkasa, Mutiara Berkuasa. Kita silakan guru penasihat, ketua guru penasihat, ketua masukan pelajar saya, cikgu saya. Ketua Rumah Mutiara mana? Cikgu saya. Di kedudukan keempat, dengan pungutan emas 8 emas, 11 perak, 14 gangsa dengan jumlah mata dengan jumlah mata 105, dipersilakan Rumah Delima.
gangsa hanya mendahului 8 mata daripada rumah tempat kedua. Janji menang. Dipersilakan rumah Zamrud Mekar juara. Tahniah semua. Zamrud naik, Zamrud. Dan nampaknya Zamrud telah memenangi acara KOP sejak 2023, 2024 dan 2025. Kita atur. Dan secara automatiknya rumah yang tidak disebut apa? Rumah apa? Nila terus pada merangkul tempat kedua keseluruhan dengan jumlah emas 15 emas, 16 perak dan 8 gangsa berada di tempat kedua. Dipersilakan. Nampaknya selesailah penyampaian hadiah kita bagi kejohanan olahraga tahunan yang ke-44. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Azmi Benisa di atas penyampaian hadiah itu tadi. Puan hati kedua. Okey, tahniah cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang melibatkan diri, menang atau tidak anda tetap juara. Okey, menang ataupun tidak anda tetap juara. Sentiasa melibatkan diri dalam apa jua perbarisan, persiapan, bukan sahaja atlet, itu banyak menyumbang sebenarnya. Cikgu ucapkan tahniah di atas kerjasama semua dan juga tahniah kerana walaupun dah penat semalam 2 hari tapi tetap mari juga hari ini sekolah. Dan last sekali kepada sesiapa yang tertukar medal ataupun tak dapat lagi medal, sila tunggu, kita akan uruskan. Cikgu daripada meja pengacara majlis mohon maaf, sahaja drama-drama tu kita kena ada. Okay.